Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini aku dengan kawan-kawan sepejabat ambil peluang hujung minggu ni untuk buat aktiviti yang sihat sikit. Hiking ke Bukit Botak Bentong. Bukit ni mungkin tak setinggi Gunung Nuang atau Bukit Tabur, tapi pemandangan dia memang luar biasa. Walaupun dinamakan Bukit Botak, tapi sebenarnya laluan dia penuh dengan suasana alam. Pokok, angin sejuk dan bunyi burung yang menenangkan. Perjalanan ke puncak mengambil masa lebih kurang 40 hingga 60 minit, bergantung kepada stamina masing-masing. Trek dia agak mencabar dekat bahagian tengah, tapi bila sampai atas, memang puas hati babe. Dari atas boleh nampak pemandangan Bentong yang luas dengan gunung Anang terbentang di kejauhan. Memang healing habis. Aktiviti ini bukan saja sihatkan badan, tapi juga kuatkan semangat tengok kami semua. Kadang-kadang tu, kena juga lari dari rute pejabat kan. Jadi, korang tengah cari tempat hiking yang terlalu jauh dan sesuai untuk beginner, Bukit Bentong ni memang pilihan terbaik. Korang tengoklah sendiri betapa happynya mereka untuk naik ke Bukit Botak Bentong. Kelihatan seorang peserta yang cedera parah dan sedang dipapah oleh sahabatnya, namun tetap semangat untuk naik ke Bukit Botak. Cayok-cayok. Untuk sampai ke lereng Bukit Botak, kita perlu melalui jalan-jalan kebun, yang mana jalannya adalah jalan tanah dan agak sedikit mencabar. Mencabar bukan dari segi apa, dari segi kalau hujan jalannya licin, dan juga ancaman daripada anjing-anjing tuan kebun. Okey, pendakian pun bermula. Ini adalah level ketinggian Bukit Botak. Dia akan semakin curam apabila sampai ke puncak. Jadi kena berhati-hati. Ini adalah level pertengahan, di mana kami berhenti untuk minum air dan mengambil nafas untuk menyambung perjalanan sebentar lagi. Alright, biar saya jalan dulu. Dan.
Dan akhirnya, kami telah tiba di puncak Bukit Botak. Pandangannya sangat indah. Jangan lupa like, komen dan subscribe kalau korang nak tengok lebih banyak aktiviti santai macam ni. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye.